ready to the countdown. Tahun dan pencapaian, perkara yang sinonim bukan? Setelah banyak usaha dan amalan terbaik yang dilakukan, pastilah penghujungnya pencapaian yang ingin dilihat. Sesuai dengan topik kita hari ini, panel-panel kita kali ini bukanlah calang-calang orangnya. Kedua-duanya adalah penerima anugerah akrab semasa Majlis Pentauliahan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Akrab serta Anugerah Akrab dan Pementoran Kementerian Pendidikan tahun 2025 pada bulan September yang lalu. Seorang adalah penerima anugerah Akrab Individu Proaktif Kebangsaan Kementerian Pendidikan 2025 daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Temanggung Ibrahim, manakala seorang lagi merupakan penerima anugerah Akrab Gemilang Organisasi Kebangsaan Kementerian Pendidikan 2025 daripada IPGK Raja Melewah. Nampaknya, kedua-dua anugerah ini dirangkul oleh penerima daripada Zon Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Bersama saya Fahana Nabila binti Zamri, Setiausaha Akrab IPGK Kampus Sultan Mizan, selaku hos anda pada hari ini dalam podcast Akrab Siri 3 dengan tema Achievement Unlock. Jom saya perkenalkan dahulu panel kita yang pertama. Beliau merupakan penerima anugerah Akrab Individu Proaktif Kebangsaan 2025, Dr. Nuraisyah binti Yusof, merupakan pensyarah cemerlang di Institut Pendidikan Guru Kampus Temanggung Ibrahim, pensyarah di Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, berpengalaman dalam bidang pendidikan selama 23 tahun, merupakan ahli akrab bermula pada tahun 2023, kini merupakan pengerusi akrab IPGK Temanggung Ibrahim. Sebelum itu, tahniah doktor atas penerimaan anugerah itu. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Okey, jom kita berkenalan pula dengan panel kedua kita, juga daripada IPG Zon Selatan. Selamat datang kepada Puan Fizi Syirani binti Muhammad Izhar, merupakan pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewah sejak tahun 2022, merupakan pensyarah dalam bidang muzik dan berpengalaman dalam bidang pendidikan selama 16 tahun. Juga berpengalaman dalam akrab sejak 2023. Kini jawatan yang disandang di dalam akrab ialah Bendahari Akrab IPGK Raja Melewah. Dan yang menariknya, Puan Fizi juga adalah penerima anugerah akrab Gemilang Organisasi Kebangsaan Kementerian Pendidikan. Tahniah Puan, dah bersedia untuk perkongsian hari ini? InsyaAllah sudah. Terima kasih. Okey, kalau semua dah bersedia, kita ke pusingan pertama. Okey, untuk pusingan pertama ini, saya akan tanyakan kepada Dr. Nuraisyah dulu. Doktor, pasti ramai yang tertanya-tanya, apa anugerah akrab individu proaktif kebangsaan ni? Macam mana nak dapat? Apa aktiviti akrab yang dijalankan dan apa sumbangan dan pencapaian? Kalau boleh tak doktor terangkan? Okey, boleh. Apa salahnya? Sebenarnya anugerah akrab individu proaktif ni adalah satu pengiktirafan terhadap peranan akrab sebagai satu ejen perubahan organisasi, khususnya dalam membina kepercayaan, menjaga kerahsiaan dan juga memberi sokongan tanpa prejudis. Ia bukan satu pencapaian individu semata-mata sebenarnya, tetapi ia adalah hasil sokongan pasukan akrab daripada IPG kampus saya sendirilah. Okay, apabila bercakap tentang anugerah ni, saya dah bawa lah. Okay, apabila bercakap tentang anugerah ni, saya melihat ianya sebagai satu amanah. Sebenarnya, dalam budaya Melayu ni kita pun tahu amanah bukan sekadar tanggungjawab, tetapi kepercayaan yang perlu dijaga dengan penuh adab. Seperti kata Zaba, budi itulah sendi pergaulan hidup. Anugerah ini sebenarnya mengingatkan saya bahawa akrab perlu terus berdiri atas nilai budi,
empati dan juga keikhlasan. Maksudnya kat sini saya menerima anugerah ini atas dasar keikhlasan saya melakukan aktiviti-aktiviti bersama akrab IPG Campus lah. Okay, ini mungkin ada sikit paparan yang boleh ditunjukkan berkaitan dengan slide yang disediakan. Khusus semasa pertandingan tersebut, kami diberi hanya 5 slide untuk dipaparkan dan dalam masa yang sama apa yang saya ketengahkan adalah ini saja. Saya pun tak tahu, mungkin Allah bagi rezeki kat saya untuk saya terima dan mungkin cara saya menyampaikan, cara saya berhujah masa tu mungkin itu yang menyebabkan juri menerima saya rasa lah. Okey, berbanding dengan mungkin rakan-rakan yang lain lah sebenarnya, ramai sebenarnya. Okey doktor, kalau bercakap tentang pencapaian ni, tentu kita nak tahu rahsianya. Tapi kalau rahsia tu benda yang kita tak boleh beritahu. Cuma kat sini kita nak tanya, secret recipes yang boleh doktor kongsikan. Okey, seperti yang saya cakap tadi, pencapaian sebenarnya bukan pada pengiktirafan sebenarnya. Pencapaian ni sebenarnya pada apa akrab itu buat. Okey, dalam kita tahu dalam pepatah Melayu ada mengatakan berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Apabila seseorang tu datang dengan beban emosi dan pulang dengan hati yang lebih tenang, itulah sebenarnya kerjaan sebenar bagi seorang akrab. Sumbangan saya mungkin apabila saya menerima anugerah ni kan, sebenarnya mungkin kepimpinan dan juga pembudayaan sikap menolong, mungkin juga membimbing rakan sekerja secara konsisten dan juga saya mungkin juga merupakan sebagai role model akrab lah dari segi profesionalisme, mungkin empati dan juga akhlak. Sebab untuk pengetahuan semua, dalam tim akrab kami ni hanya ada 4 orang pensyarah sahaja. Okay, unsecret recipe tak adalah rahsia sangat pun. Saya rasa lebih kepada sangat sederhana. Contohnya kita tahu paksi pada 5 utama akrab kita iaitu amanah, komitmen, rasional, akhlak dan juga kebijaksanaan. Yang itu yang lebih penting. Amanah tu ialah satu kepercayaan untuk yang paling mahal. Okay, empati pula kita belas kasihan. Kita lebih pada belas kasihan dan juga kehadiran yang tulen. Maksudnya kat sini kadang-kadang kita tak perlulah minta banyak nasihat. Cukup kita hadir dan juga kita memahami dalam setiap program apa yang pihak akrab anjurkan. Itulah saya rasa rahsia yang saya ketengahkan lah. Itu saja. Puan. Okey, terima kasih doktor. Masya Allah, tabarakallah. Betul apa yang doktor kata. Sebenarnya nilai-nilai kepimpinan, ciri-ciri akrab, benda itulah sebenarnya yang akan membentuk diri kita. Yeah. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada Puan Fizi pula. Puan Fizi selaku penerima anugerah akrab gemilang organisasi kebangsaan. Okey, sebab tadi kita dah dengar pandangan doktor dari sudut anugerah individu. Jadi mesti kita pun nak tahu juga ni daripada anugerah organisasi. Okey, kalau sebut tentang organisasi ni, kita terbayang kumpulan manusia, lepas tu ada ahli ramai-ramai, ada gerak kerja. Jadi soalan saya di sini, bagaimana anugerah yang dirangkul Puan Fizi ni? Apa aktiviti yang dijalankan oleh akrab IPG Raja Melewah dan boleh Puan Fizi kongsikan pencapaian-pencapaian yang telah dicapai? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator. Okey. Sebenarnya untuk sepanjang tahun 2025 ni memang akrab Raja Melewah baru nampak meningkat aktif lah. Kita start mulai pada 2024 dan kita tambah lagi pada 2025 dan kita ada banyak buat program-program yang banyak fokus pada kesihatan mental. Lepas tu lagi kesejahteraan warga kampus dan pembangunan diri di mana semuanya yang nampak penting semua dibuat secara santai, tak stres dan tak formal sangat. Tapi apa nak ceritakan ialah di sebalik kejayaan mendapatkan anugerah organisasi ni ialah di mana ialah teamwork. Sebenarnya ialah teamwork. Okay, kalau nak cakap pasal rahsia akrab kampus Raja Melewah ni, kita tak ramai tapi kita padu. Kita padu. So kita pegang pada konsep quality over quantity. Walaupun tak semua dapat turun program, kita faham ada pensyarah, ada staff yang mungkin ada beberapa kekangan, program-program kuliah dan sebagainya. Walaupun mereka tak turun program tapi mereka support daripada segi kerja belakang tabir. Contohnya kita boleh sediakan ini, okey, mana yang dapat run pada hari berkenaan mereka akan turun run. Jadi
sokongan itu bukan daripada satu pihak kami sajalah, kiranya kami ahli akrab sendiri yang ahli biasa pun memang sangat support, okey, dan dibantu oleh beberapa agensi luar dan juga IPTA yang lain macam UNESCO, UTHM, okey, Pusat Kraft Negeri Sembilan, dan kita gerak sama-sama. Di samping juga dengan beberapa program yang telah kami jalankan dan seperti macam seminar akrab Zon Selatan baru-baru ni, okay, we are willing to be tuan rumah. So kiranya apa yang best tentang akrab ni, di mana kami dapat kukuhkan kami punya organisasi, ialah di mana kita tak pernah paksa orang. Ahli sibuk, okey tak apa. Program pula kita terbuka. Siapa nak join. Kita open kepada semua staff, pada semua warga Melewak. Okay, so di mana itulah katanya. Tapi daripada segi dalam organisasi kami sendiri, kami memang ada target. Sekurang-kurangnya kami ada 2 inovasi yang mesti kami jalankan. So tahun lepas 2025, tahun ni dah 2025, kita dah jalankan 3 inovasi, okey, di mana 1 kita dapat gold dan 2 lagi kita dapat silver di peringkat kebangsaan lah. Alhamdulillah, di mana kita akan kekalkan target kita dan juga mungkin kita tambahkan lagi sikit lah aktiviti-aktiviti yang kami jalankan. Tapi sebenarnya yang membuatkan kita kukuh tu dan seronok bekerja tu bila support lah. Pengurusan pun sangat support, okey. Kadang-kadang pengurusan pun join sama. Kami punya timbalan pengarah sendiri ahli akrab. Dan juga apa kami punya program pergi sana pergi sini, walaupun mungkin dia tak berkepayaan untuk, contohlah kita pergi hiking dekat Gunung Angsi tu untuk buat terapi stres. Walaupun kami timbalan tak naik ke Gunung Angsi tersebut, tapi dia turun bawah tu, dia masak untuk pendaki-pendaki ni yang join ni. So kita nampaklah kebersamaan tu. So daripada situ dah mungkin datang inilah rezeki yang kami dapat anugerah tersebut. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Teamwork, ada tolak ansur. Lepas tu program-program yang bekerjasama dengan agensi-agensi luar, memang tidak mustahil lah untuk mendapat anugerah untuk organisasi ni. Okey, saya pun setuju berkenaan dengan kesejahteraan psikologi pun, berkenaan dengan program-program kesihatan mental memang penting sangat zaman sekarang ni. Dan isu-isu terkini. Tahniah kepada IPG Raja Melewah. Okey, seterusnya kita ke pusingan kedua. Pusingan kedua ni kita akan menyentuh berkenaan dengan cabaran kedua-dua panel hadapi. Okey, sebab tadi kita dah dengar yang indah-indah, yang best-best, tapi tak semua yang indah tu perjalanannya tak diuji. Sebabnya pasti ada cabaran yang perlu ditempuhi. Tambahan pula setiap daripada kita ni ada komitmen, ada kerja hakiki, ada tugas yang perlu ditunaikan. Jadi untuk pusingan kedua ni, saya nak tanya Puan Fizi lagi. Okey, Puan Fizi, apa kekangan ataupun cabaran yang dihadapi oleh panel dan bagaimana untuk menangani? Okey, boleh Puan Fizi? Alright, cabaran tetap ada. Mana-mana pun kita pergi, apa kita handle, semua mesti ada cabaran lah. Jujurlah cerita kami yang saya senaraikan lah, yang utama ialah 2 cabaran. Yang pertama, duit. Yang kedua, salah faham. Okey, macam ni. Bila salah faham ni maksud saya ialah bila kita ada yang berpendapat ataupun ada ingat akrab ni sekadar nak seronok-seronok dia. Jalan-jalan dia, ambil gambar balik. Tak, sebenarnya setiap kali kami menganjurkan program, kami buat ke pulau, ke apa, semua ada pengisian dia. Dia bukan sekadar jalan. Jalan tu untuk release lah, untuk kita pergi jauh-jauh jalan sana sini, bawa ahli semua, mestilah ada something yang kita nak beli atau sebagainya. Itu tepilah, mana-mana kursus pun buatkan macam tu. Tapi apa yang kita ketengahkan ialah kita punya objektif. So biasanya itulah kami nak hadap pada mana yang bukan ahli akrab. Jadi mereka mungkin akan berpendapat begitu. Sebab tu semua program kami buat open. Bila open, kita alu-alukan yang bukan ahli pun sama untuk join. Dan Alhamdulillah mereka join. So kita nak buangkan stigma pemikiran yang macam tu. Jadi kami pula yang tentang segi keuangan. Okey, mungkin Raja Melewah dari sini banyak dari segi keuangan lah. Kami buat apa yang kami mampu. So banyak program yang kami rancang tu kebanyakan ialah low cost. Dan banyak kegunaannya ialah sumbangan ahli sendiri. Ini maksud dia katakan ni, kebiasaan ahli akrab atau yang tak dapat nak join, yang ada kekangan sebagainya. Okey, sorry lah tak dapat nak join. Okey, apa you all nak?
kita orang boleh tolong. Okey, nak bajet berapa, kita beli sebagai sumbangan. Itu yang menyebabkan program tu dapat run juga. Walau macam tertipu dapat run juga. Dengan within the budget that we got. Okay. So kami juga cari jalan dengan kolaborasi luar lah. Contohnya bila kerjasama dengan UNESCO, kita dapat bajet untuk buat program. Contoh kita buat program seni Anyama Rotan tanpa nak bebankan keuangan kita. Jadi impak dia besar pada peserta. So benda ni kita jalan 2 kali sebab permintaan yang tinggi dan juga ramai yang nak masuk. Jadi kita dah buat dalam indoor, hari terbuka akrab yang Raja Melewah anjurkan, okay? Dan bila dapat sambutan, kita buat lagi kat luar dengan kerjasama UTHM. So kita nampak kat situ yang kebersamaan. Macam saya ulang balik lah. Jadi bila kita tahu kita punya bajet banyak ini, okay, kita buat mana mampu kita, janji jalan. Kalau tak dapat, kita hold dulu, kita tangguh dulu, kita buat mana kita jalan. Tapi program memang kita jalan. Tak kira apa berlaku, kita tetap jalan. Bowling ke apa tu macam-macam lah. Kita buat jumpa anak yatim, kita pergi jalan coket, kita buat program iftar. Benda yang low cost je, kita kumpul donate ramai. Siapa nak donate barang masak, kita masak siasat kat kampus, kita bawa, kita buka puasa dengan mereka. Buat program bermesra dengan bersamaan dengan dia, dengan anak-anak yatim ni. Dan paling konsisten, paling senang, tak ada pakai duit, ialah brisk walk. Kita buat brisk walk setiap kali hari Rabu 3:30 petang. Okay, lepas tu kita sambung pukul 4 indoor games. So kita punya pengarah pun sangat support lah dengan program-program ni. So kita jalan kaki, okay, daripada pukul 3:30 petang, satu kampus tu 531 hektar kot di jalan. Okay, lepas tu dalam pukul 4 kita start indoor game. Kita ada carom, kita ada badminton, kita ada apa lagi, dart, dan banyaklah kita punya aktiviti. Jadi dan ada matlamat dia ialah turunkan berat. Jadi kita ambil graf dulu berat dia berapa. Okey, certain bulan kita akan kira balik, tengok ada tak yang peningkatan dan penurunan berat badan tersebut lah bila kita buat program brisk walk ni. So ini kita memang program yang kita kekalkan sehingga sekarang lah. Tapi kalau hujan kita terus indoor games. Kalau tak hujan kita jalan dulu. So nampak program kecil, tak ada kos pun, okay? Tapi sampai sekarang masih berjalan. Tu maksudnya dikatakan bahawa antara cabaran, tapi kita boleh atasi dia. Okey, menarik sangat. Selain daripada program pelbagai, pihak-pihak macam UNESCO, kira pihak yang kita tak terfikir pun boleh terlibat, kira Akrab Raja Melewah mampu untuk buat. Tahniah Akrab Raja Melewah. Selain daripada tu kebersamaan, tolak ansur sesama ahli. Lepas tu macam memang ada cabaran, tapi cara menangani tu, itu yang kita seronok untuk dengar. Okey, saya nak tanya pula doktor, sebagai pengurusi Akrab, apa pula kekangan yang doktor hadapi dan bagaimana Akrab IPG Temenggung Ibrahim untuk menangani cabaran-cabaran tu? Silakan doktor. Okey, terima kasih. Okey, antara cabaran utama yang sebab saya adalah pensyarah akademik, nak mengimbangi tugas hakiki saya dengan program-program ataupun sumbangan luar tugas rasmi. Sebab kadang-kadang program yang telah kita rancang, kadang-kadang pengerusi pun tidak dapat hadir. Kadang-kadang kita terpaksa menukar tarikh-tarikh berkaitan supaya semua orang dapat hadir, supaya lagi menampakkan keakraban kami. Kita tahu akrab tu lebih akrab lagi kan. Jadi kita pun tahu cabaran yang kadang-kadang paling besar sebenarnya akrab ni ialah mengurus emosi manusia. Itu sebenarnya, dan juga termasuk emosi diri kita sendirilah, sebab saya lebih bercakap berkaitan dengan individu berbanding dengan Puan Fizi tadi, dia banyak berkaitan dengan organisasi dia. Dalam budaya kita ni kita ramai yang memilih untuk sebenarnya memendam perasaan. Kadang-kadang tidak mahu meluahkan, hanya simpan di dalam hati. Sebenarnya itulah tugas Akrab yang ada di dalam IPG KTI ini, menyediakan ruang yang selamat, tanpa paksaan dan juga tanpa penghakiman. Dalam pada itu juga apabila kita menguruskan emosi ni dengan pelbagai pihak, kita akan pastikan kepercayaan, juga kerahsiaan yang saya sebutkan tadi sentiasa terpelihara. Bukannya mudah sebenarnya Akrab ni. Berbanding dengan Puan Fizi banyak buat aktiviti-aktiviti luar, kami pun ada juga melibatkan aktiviti-aktiviti yang di luar. Tidak semua isu sebenarnya boleh diselesaikan dengan cepat. Kadang-kadang isu tersebut menuntut kesabaran serta kebijaksanaan. Seperti kata kita tahu daripada Daniel Goleman kata, kecergasan emosi bukan tentang menekan perasaan, tetapi mengenal, memahami dan menguruskannya dengan bijak. Itu sebenarnya. Jadi apabila cabaran yang saya hadapi bersama rakan-rakan ni,
tugas hakiki kita. Mungkin ada di antara kami ni yang pensyarah yang mengajar banyak. Macam saya mengajar di Jabatan Pendidikan Jasmani, Jabatan Tier 1. Jadi memang kekangan kerja tu memang beratlah. Tapi bagaimana cara saya menanganinya? Kami di Akrab ni, kami menangani cabaran ni dengan pendekatan rasional dan juga berakhlak. Contoh yang kita tahu, hati yang tenang tidak lahir daripada kata-kata keras, tetapi daripada kefahaman dan juga kesabaran. Saya sebenarnya belajar untuk berhenti seketika, bernafas, lepas tu mendengar. Sebab kadang-kadang kita tahu apabila kita berada dalam situasi yang perlukan kerja yang segera ataupun program yang ad hoc kan, jadi menyebabkan kita rasa macam kita boleh ke tak, kita boleh tak mampu lakukan. Macam contohlah banyak program-program yang saya mungkin pergi terlibat program international. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang tugas hakiki dan juga akrab ni tidak dapat nak seiring. Tetapi sebagai pengurusi, saya akan pastikan juga ada aktiviti dilaksanakan di IPG Kampus Muhammad Ibrahim. Sebab kita pun tahu Imam Ghazali dalam Islam sendiri kata, Imam Al-Ghazali aja menyebut tentang lahir apabila hati difahami dan dijaga. Bila kita tenang, orang yang dibantu juga akan rasa selamat. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, seronok juga dengan perkongsian daripada doktor berkenaan dengan pengurusan emosi. Bukan sahaja pengurusan emosi orang lain, tetapi pengurusan emosi diri sendiri juga. Dan juga ketenangan hati, rasional dan berakhlak. Terima kasih doktor. Okey. Seterusnya kita ke pusingan terakhir untuk podcast kali ini. Okey, yang ni pun saya nak tanya Puan Fizi juga. Puan Fizi, daripada pengalaman dan pelaksanaan program-program ibu dalam gerakan, tadi bagi tahu ada cabaran-cabaran, kekangan, apakah harapan Puan Fizi untuk akrab pada masa akan datang? Okey, terima kasih. Untuk harapan lah. Okey, harapan kami dalam organisasi juga mungkin daripada diri saya sendiri, simple je. Saya sebenarnya kita nak berhentilah tengok akrab ni sebagai tempat orang bermasalah atau suka nak jalan-jalan je. Sebenarnya setiap kali program kami buat, pengisian-pengisian dia lah berkaitan dengan dia lah perluan bercerita. Secara tidak langsung bila mereka berjelekit. Jadi penceritaan tu ada dan mereka boleh terbuka dan lebih berani untuk menceritakan apa masalah dan kita sebagai pendengar ahli akrab yang telah pergi berkursus kan dan juga telah ditauliahkan, jadi kita boleh menggunakan ilmu-ilmu tersebut untuk membantu pada ahli-ahli yang lain ataupun pada warga kampus sendiri. Sebenarnya akrab ni bagi saya dan juga kami lah sebenarnya platform untuk kita jaga diri, untuk kita belajar jadi manusia yang lebih baik, okey, secara santai, okey, tanpa sebarang tekanan. Jadi melalui program akrab ni kita lebih dapat ilmu, okey, pengalaman, okey, kawan. Okay, kawan yang paling penting kita dapat jaga kesihatan mental kita lah. Supaya kadang-kadang tu kan kita tak rasa meletup ke tempat kerja. Jadi bila kita join, kita expose diri kita untuk bersama dengan rakan-rakan, okay, untuk kita melalui program. Kadang-kadang kita saja nak pergi lepak dengan orang tu kita segan, tapi bila kita melalui program-program, kita melalui pada aktiviti, kita secara tak langsung kita berkomunikasi dan kita boleh bercerita dan kita boleh meluahkan apa yang serasanya mungkin yang kita rasa terpendam. Okay, ada yang mungkin kita buntu, terutama pada pensyarah-pensyarah baru, staf-staf baru yang mungkin tak biasa lagi dengan sistem IPG. Okay, bila mereka bercerita, setakat cerita waktu cerita tentang beban kerja, kita faham tu semua. Jadi bila mereka bercerita, mungkin kita mendengar, kita juga bercerita pengalaman kita. Jadi setidak-tidaknya kita boleh berkongsi lah. So jadi bila dengan harapan tu, kita harap warga-warga yang mungkin bukan tak mengenali akrab, okay? Macam saya sendiri mula masuk Raja Melewa pun, apa benda lah akrab ni kan. Jadi bila kita dah masuk, okay, ini dia salah satu platform. Sebab saya bidang saya music, jadi saya mau pada banyak lively. So bila emosi tu, kadang-kadang ya betul lah, kami kita ni manusia biasa kan, tapi bila saya join akrab, benda yang mungkin luas sikit pada bidang saya, okay, mungkin saya masukkan juga bidang saya rasa macam okay, this what the platform that I can release my stress. So
Tak ada kata nak stress duduk kat IPG. Semua orang nak balik kampus, nak balik sekolah lah apalah, tapi tidak bagi saya. Macam tu. Sebab mungkin saya ada satu platform, iaitu Akrab, di mana saya boleh luahkan atau boleh rasa, even though saya sendiri ahli ataupun saya sendiri bendahari dan juga Highcom yang boleh dalam program, saya sendiri dapat, macam Dr. Aisyah kata tadi lah, kita boleh uruskan emosi kita sendiri melalui ilmu yang telah kita pelajari. Macam tu. So itulah kiranya harapan saya lah, ada harapan juga kami sebagai salah satu pada ahli organisasi lah Raja Melewah untuk Akrab ini. Okey, betul. Sebabnya maknanya Akrab ni bukan hanya untuk diri ahli Akrab tetapi juga untuk warga, untuk organisasi, untuk semua. Okey, seterusnya saya nak tanya pula doktor, sebagai pengerusi Akrab IPGK Temenggung Ibrahim, okey, apa harapan doktor? Bagi saya harapan saya sebenarnya agar Akrab IPGKTI ni terus menjadi tempat berteduh dan juga menjadi ruang yang selamat lah, sebab kita di bawah bimbingan juga dengan pihak UPSK, Puan Nadia, sebelum dengan Puan Nurul Salwan dan juga dengan Puan Mazura. Jadi kita nak satu ruang yang selamat. Jadi setiap kali ada program seperti yang kata Puan Fizi tadi, kami ni secara langsung akan terlibat sama. Dalam itu kita akan bebas, tak perlulah rasa macam ada gap di antara satu sama lain, walaupun saya pensyarah, yang ini rakan staff, kami sama je. Sebab kita tahu dalam Akrab ni kita tempat kita berteduh dan juga menjadi ruang yang selamat. Sebab kalau kita emosi ni kan, baik yang saya cakap tadi berkaitan dengan emosi, start emosi ni sebenarnya ada sebabnya. Dan setiap Akrab itu perlu hadir sebagai pendengar yang memahami dan juga bukan yang sebagai penghukum. Jadi saya harap, harapan saya kepada ahli Akrab saya lepas ni, kita pula akan cuba dapatkan apa yang Puan Fizi telah nyatakan tadi. Macam contoh, dia kata nak dapat anugerah tersebut perlu ada inovasi. Mungkin selama ni kita buat inovasi, tetapi mungkin inovasi lebih kepada jabatan masing-masing. Jadi saya rasa lepas ni saya akan bergerak bersama rakan-rakan Akrab, kita akan buat juga inovasi. Mungkin pencapaian saya dapat kali ini adalah satu penggerak untuk kami lebih ke depan. Dan untuk pengetahuan Puan juga kan, saya pun sebenarnya baru juga bercimpung dalam bidang Akrab ni. Sebab saya rasa bila saya bersama-sama dengan rakan Akrab ni, kebersamaan tu lebih. Apa-apa program yang kami terlibat, contohnya ada baru ni kami terlibat dengan program team building dengan UKP. Sedangkan ahli Akrab kami pun ada di dalam tim UKP tersebut. Kami juga terlibat. Begitu juga dengan satu bengkel pemantapan pengurusan psikologi dan integriti bagi guru besar daerah Keluang. Sebenarnya untuk guru besar daerah Keluang, kami ni hanya Akrab yang kecil. Rakan-rakan pun kata, boleh ke? Doktor bolehlah, doktor pensyarah. Kami ni bukan, tak apa, kita bekerjasama. Alhamdulillah, program tersebut berjaya. Telah mereka daripada daerah Keluang datang ke IPGKTI untuk menghadiri bengkel tersebut dan dikendalikan oleh kami, Akrab. So perancangan saya lah pada hadapan kan, ke depan saya berharaplah dapat memperkukuhkan kompetensi ahli Akrab saya, IPGKTI ni, kerana sokongan emosi juga diperlukan dari segi ilmu, etika dan juga refleksi kendiri yang berterusan. Kenapa saya kata demikian kan? Saya menganggap bahawa setiap bantuan yang diberikan bukan sahaja berkesan tetapi juga beretika dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Dan saya juga berharap perancangan saya, kami akan cuba bergerak, IPGKTI, Akrab IPGKTI akan cuba bergerak ke IPG lain. Contohnya mungkin kami pergi buat benchmark ke IPG Raja Melewah, atau mungkin kami pergi ke IPG IPTO yang terdekat. Itulah perancangan saya untuk tahun depan, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih doktor, banyak sangat perkongsian yang kita dapat hari ini. Harapan doktor tempat berteduh, ruang selamat. Lepas tu sebenarnya macam daripada penerangan doktor tu kita boleh simpulkan berkenaan dengan ketersamaan dalam perbezaan. Walaupun dekat dalam Akrab ni kita berbeza grade, kita berbeza pangkat, tapi kiranya kita bersama-sama untuk run program. Dan kita pun melibatkan juga warga-warga, kita bersifat terbuka, kita terima pandangan. Alhamdulillah. Okey. Last untuk podcast terakhir kita untuk tahun ni, kita nak bagi semangat kepada ahli-ahli Akrab semua organisasi, tak kira IPG ke ataupun sekolah ke atau mana-mana organisasi,
Okey, penonton yang belum jadi ahli akrab pun mungkin lepas dengar perkongsian daripada doktor dan juga Puan Fizi jadi bersemangat nak join akrab. Okey, kata-kata semangat untuk ahli akrab. Okey, silakan doktor. Saya bagi doktor dulu cakap. Okey, saya haraplah kata-kata semangat saya ini kepada semua ahli akrab, tak kiralah berada di pihak KPM ke bukan ke, jangan pernah rasa peranan kita tu kecil. Sebenarnya peranan kita ni besar. Seperti kata Buya Hamka, dia kata bahagia itu bukan kerana banyaknya harta, tetapi kerana tenteramnya jiwa. Jadi jika kehadiran kita ni mampu menenangkan jiwa orang lain, maka kita telah melaksanakan amanah dengan sebaiknya. Dan kita pun tahu akrab bukan tentang siapa paling hebat. Bukan siapa paling hebat membantu. Bukan siapa paling hebat dari segi aspek lain-lain. Tetapi siapa yang paling ikhlas menemaninya. Itulah kata-kata saya kepada ahli akrab. Memang menusuk kata-kata doktor tu. Tak adalah. Betul, sebabnya memang apa yang doktor cakapkan tu sebenarnya kadang tu boleh menjentik hati, yang memang mungkin kadang-kadang ada orang dia rasa macam dia ada masalah, dia tak nak kongsi, tapi sebenarnya ketenangan hati dia tu macam sebenarnya persekitaran dia pun memainkan peranan. Maknanya kita sebagai ahli akrab lah juga yang membantu. Ya, betul. Betul ya doktor kan? Okey, seterusnya kata-kata semangat terakhir untuk ahli akrab daripada Puan Fizi. Silakan Puan. Terima kasih kata-kata semangat ni. Okay, untuk ahli akrab, tak kira di mana saja ataupun yang willing nak jadi ahli akrab, okay, teruskan buat walaupun kecil. Teruskan je. Tak perlu nak tunggu perfect. Okay, yang penting kita konsisten dan kita ikhlas. Sebab kita dah dilatih, kerana kita bila kita dah berkumpul tu kita akan rasa betul, sumpah cakap memang seronok. Jadi kadang-kadang bukanlah kita join program tu sebab kita lemah. Okey, kenapa aku dipilih nak join program ni? Aku ni ada masalah ke? Tak, sebabnya kita nak bersama, kebersamaan. Kita nak jadi warga kampus tu, kita nak satu family. Di mana dekat Raja Melewa ni mungkin kami kecil lah lagi. Jadi tapi pelajar dah makin ramai, tapi kita boleh kenal each other daripada jabatan mana. Setengah-setengah mungkin kampus yang sangat besar, dia tak boleh kenal dia pada jabatan mana, siapa pensyarah ni, tapi kami alhamdulillah kami kenal. Dan dia pada jabatan mana. Okey, walaupun pensyarah baru, tapi pensyarah baru je kami terus rekrut masuk. Dekat bawah rekrut masuk, dan kita tengok mereka ni okey ke tak ataupun boleh ke tak, kan, dan kita dah di situ kita dah kenal daripada jabatan mana. Jadi bila mereka join program kita, setidak langsung semua warga Melewa ni dia kenal each other. So betul saya nak punya harapan, kata semangat saya lah pada ahli akrab ni, macam saya kata kadang kita join program bukan sebab kita lemah, tapi sebab kita nak jadi yang lebih baik. Itu saja daripada saya, kata-kata semangat. Wah, betul doktor. Sebabnya kita terus buat walaupun kecil. Maknanya walaupun sekecil apa pun sumbangan, kita tetap juga memberi. Okey, alhamdulillah. Okey, selesai sudah podcast akrab kita hari ini dengan tema yang cukup kena hujung tahun ni, Achievement Unlock. Kedua-dua panel pun memang pengisian sangat-sangat mantap, yang pada saya yang mungkin organisasi lain tak nampak sebelum ni perancangan apalah yang boleh buat untuk akrab, tapi daripada perkongsian daripada Dr. Nur Aisyah dan juga Puan Fizi, kita membuka mata kita sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Dr. Nur Aisyah binti Yusof daripada Akrab IPJK Temanggung Ibrahim dan Puan Fizi Syarani binti Muhammad Izhar daripada IPJK Raja Melewa. Semoga perkongsian daripada insan-insan hebat ini memberi inspirasi untuk kita, untuk memberi manfaat kepada orang lain dan organisasi, kerana sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey, terima kasih juga diucapkan kepada Unit Psikologi dan Kaunseling IPGM, Pengarah Kampus Sultan Mizan, IPTO, IPTI dan Raja Melewa, Unit Psikologi dan Kaunseling Kampus Sultan Mizan, IPTO, IPTI dan Raja Melewa, Akrab Kampus Sultan Mizan, IPTI, IPTO dan Raja Melewa, dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung di dalam podcast akrab kita yang terakhir ini. Moga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go,
but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. What you want to be, go and you will see. You can have everything you want, it's your destiny, be in harmony. We were never meant to be apart. What you want to be, go and you will see. You can have everything you want, it's your destiny, be in harmony. Ooh, ooh. We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep. We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. I've got something on my mind, I bet you know what I'm thinking about. You know I can't stop loving you. Every time when you're looking at me, it feels like my heart is skipping a beat, yeah. You know I can't live without you. You make me crazy in a good way. So come on, baby, let's talk. Let's talk about love, like you and me all night. And let's talk about love and feeling alright. And let's talk about love. Yeah, baby, come and dance with me. You're everything I'll ever need. So let's talk about love. Can I take you out tonight? Kiss you in the moonlight. There is no place I'd rather be. Come on, girl, we can take my car, drinking some beers in your favorite bar, yeah. You know I can't live without you. You make me crazy in that good way. So come on, baby, let's talk. Let's talk about love, like you and me all night. And let's talk about love and feeling alright. And let's talk about love. Yeah, baby, come and dance with me. You're everything I'll ever need. So let's talk about love. 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 I've got something on my mind, I bet you know what I'm thinking about. I've got something on my mind. Let's talk about love.